dihantarnya seorang yang sangat jahat sehingga ini selepas dia membunuh umat Islam di Palestin. 750,000 dihalau dan dibunuh di Palestin. Dia dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya. Tujuannya lah untuk jadikan Melaya sebagai Palestin kedua, bukan datang untuk menentang komunis, sebab komunis dilantik oleh British. Tuan-tuan, siapa komunis? Komunis ialah tentera MPJA, iaitu tentera yang bernaung di bawah British untuk menentang Jepun. Oleh sebab itu, komunis ialah bikinan British. Bagaimanakah di dalam sejarah kita mengatakan Henry Gurney datang untuk menghancurkan komunis, sedangkan komunis dicipta oleh British? Mari kita kenal sejarah negara kita, tuan-tuan. Jangan kita terpedaya dengan sejarah yang mereka tulis. Dan kita lihat di antara dasar Henry Gurney untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua ialah membawa masuk penduduk asing supaya penduduk ini menjadi majoriti penduduk asalnya berkurangan dengan kemasukan orang luar. Lebih lagi di Pulau Pinang, Singapura, Melaka dan negara-negara Selat. Sebagaimana di Palestin mereka membawa masuk orang Yahudi beramai-ramai dan mereka menggunakan plan yang sama di Melaya. Sejarah belum tulis. Ini gambar Champion. Champion menerima OBE daripada British dan dia ketua komunis. Bagaimanakah dikatakan British memerangi komunis, sedangkan gambar ini ialah British memberikan OBE kepada Champion? Apabila Henry Gurney dibunuh, British segera mengumumkan bahawa yang membunuh Henry Gurney ialah komunis, dan mereka bertemu berkali-kali dalam perundingan di Baling, tak sebut pasal pembunuhan. Dan kita kena tipu sekali lagi. Siapa yang membunuh Henry Gurney? Tuan-tuan cari siapakah yang membunuh Henry Gurney. Kalau saya sebut, tuan-tuan akan terkejut. Oleh sebab itu, mari kita kenal sejarah kita supaya kita tidak tertipu sepanjang zaman. Marilah kita kenal yang manakah benar, yang manakah palsu. Dan kita berdoa tadi barangkali, warnal haqa haqqan, ya Allah perkenalkan, perlihatkanlah yang benar itu benar, warnal batila batila, dan perlihatkan yang batil itu batil. Sebab kadang-kadang kita lihat yang batil benar, kita lihat yang benar itu batil. Mari kita berdoa sama-sama supaya Allah perlihatkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Dia isytiharkan Champion yang dapat anugerah OBE tadi sebagai pembunuh master dia. Kita lihat, tuan-tuan, kata menteri dalam negeri mereka, Empire British telah berakhir. Kita akan berikan kemerdekaan kepada India, kita akan beri kemerdekaan kepada Melaya, kita akan beri kemerdekaan kepada Burma, kita akan bagi kemerdekaan pada seluruh negara jajahan kita. Tetapi kepada siapa? Kita akan pilih mereka yang dapat menjaga kepentingan kita, bukan perjuangan, tuan-tuan. Mereka pilih siapa yang untuk diterima kemerdekaan. Orang lain yang berjuang kemati-matian, orang lain yang terima kemerdekaan. Dan satu pasukan telah dihantar ke London. Konon-kononnya mereka telah berjuang kemerdekaan. Yang berjuang sudah mati. Dan akhirnya kita melaungkan kemerdekaan. Merdeka. Maaf saya, tuan-tuan. Sayang nama Mak Kilau hilang. Nama pejuang-pejuang ulama kita tidak ada dalam sambutan hari kemerdekaan. Siapa yang merdeka ini, tuan-tuan? Dr. Bahaduddin Limi ditangkap ketika kita merdeka. Pejuang-pejuang yang berjuang telah ditangkap satu demi satu. Tuan-tuan nak tahu siapa pejuang? Mari kita lihat. Pejuang ialah yang menentang British, yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dibuang negara oleh British, itu pejuang. Yang pakai macam British, makan macam British, hidup dengan British, itu bukan pejuang, itu petualang. Mari kita kenal sejarah kita. Maafkan saya, tuan-tuan. Mari kita berfikir malam ini supaya kita tidak ditipu sepanjang zaman. Dan apabila kita merdeka, kita bina sebuah tugu peringatan untuk menunjukkan itulah orang yang berjuang, dan yang musuhlah yang mati di bawah. Tengok hidup mereka. Tengok hidup mereka sama tak hidup kita? Hidup mereka tak sama kita. Hidup mereka panjang, hidup kita tak panjang, tuan-tuan. Yang pegang kemerdekaan itu hidup panjang. Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya. Tuan-tuan, nama di dinding tugu kemerdekaan kita. Tengok satu persatu. Ada nama Kilau di sini? Ada Syekh Ahmad Watani di sini? Tak ada seorang pun. Ini nama British, tuan, yang jadi hero negara kita, British, dan tentera upahan daripada India. Siapa kita sebenarnya? Kita terbalik, warnal haqqa haqqan, warnal batila batila. Marilah kita berdoa supaya kita kenal kebenaran itu kebenaran, yang batil itu batil. Dan kita di tugu kita lihat pejuang ialah Mak Kilau tidak ada, Syekh Daud Patani tidak ada, pejuang-pejuang ulama kita seorang pun tidak ada. Dan siapakah sebenarnya yang hero negara kita? Apapun dia musuh kita dan dia ada diiktiraf sebagai hero negara kita. Mari kita fikir ini, kita pecahkan sejarah negara kita supaya kita dapat lihat yang benar itu benar. Dan sebagaimana sebut tadi, oleh kerana kita merdeka bukan kerana kita berjuang, kerana kita dianugerahkan sebab menteri jajahan British mengatakan kita akan serahkan kemerdekaan kepada proksi kita, dan mereka bukan berjuang, mereka diberikan hadiah kemerdekaan.
yang berjuang orang lain, dan oleh kerana mereka tidak berjuang, syarat kemerdekaan pertama ialah common law sebagai undang-undang tertinggi. Kamu nak merdeka atau tidak? Nak merdeka, sign. Semua wakilnya sign, dan kita menjadikan undang tertinggi negara kita sebagai bukan Quran lagi. Undang-undang Melaka tidak ada di sini. Yang ada adalah common law, dan dia lebih malang menjadi undang tertinggi negara kita. Kita tinggal Al-Quran, kita mengambil undang-undang selain pada Allah, dan kita mengharapkan syurga. Dalam perlembagaan kita, satu statement yang sangat menakutkan kita. Dia mengatakan artikel 75, if any state law is inconsistent with a federal law, the federal law shall prevail. Tuan-tuan, apakah maksud dia? Sekiranya undang-undang negeri bercanggah dengan undang persekutuan, persekutuan ialah undang-undang common law. Undang-undang negeri ialah diasaskan pada Al-Quran. Sekiranya dua ini bercanggah, maka undang-undang common law akan prevail, akan mengalahkan undang-undang negeri. Undang negeri ini daripada Al-Quran dan hadis dibatalkan oleh perlembagaan kita yang paling tinggi. Apakah kita masih Islam? Apabila kita menganggap undang-undang Al-Quran nombor 2 paling tinggi ialah undang-undang negara. Maka saya tuan-tuan, mari kita berfikir sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah SWT. Apakah kita dapat jawab di akhirat nanti dalam kubur? Soalan yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, itu jawapannya. Apakah kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita dengan melaksanakan Al-Quran di buminya sendiri, ataupun kita menolakkan, kita meninggal Al-Quran dan kita menggunakan undang-undang orang lain lebih malang daripada undang-undang yang bercanggah dengan agama kita sendiri, dan kita meletakkan Al-Quran dan hadis tempat yang kedua. Dalam ekonomi, Allah mengatakan wahallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita jadikan riba sebagai asas negara kita. Di dalam kapitalisme, liberalisme, pragmatisme, kita jadikan riba sebagai asas. Kita ada bank Islam benar, tapi bank Islam ditebuhkan di bawah akta bank negara. Bank negara masih dengan riba. Maka saya sekali lagi tuan-tuan, dan inilah wang poker. Inilah simbol kapitalisme negara kita. Siapa yang terlibat dengan wang poker ini, dia akan terjajah oleh ekonomi kapitalisme. Dan hadis Rasulullah yang terkenal, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ma hiya Rasulullah, apakah yang membahaya itu? Rasulullah mensenaraikan antaranya adalah riba. Waqlu ar-riba, yang makan riba inilah antara dosa besar, dan kita menjadikan dasar negara kita, dan kita mengharapkan syurga. Dalam budaya, kita masih bercuti pada hari Ahad dan hari Sabtu. Hari Sabtu orang Yahudi nak pergi ke gereja, nak pergi sinagog. Hari Ahad orang Kristian nak pergi gereja. Dan ustaz kita mengatakan Islam tidak ada hari cuti, sebab hari Jumaat pun Allah suruh kita bekerja. Fa iza qudiyat salatan tashiru fil ardi wa badaru min fadlillah. Apabila selesai sembahyang Jumaat, maka berterulah kamu di muka bumi dan cari rezeki Allah. Hari Jumaat pun kita kena kerja, kata ustaz kita. Tetapi apakah alasan mereka bercuti pada hari Ahad dan hari Sabtu? Kalau hari Jumaat pun kita bekerja, aula hari Jumaat, hari Sabtu kita bekerja. Dan ustaz yang separuh ini berhujah bahawa ayat Quran mengatakan kita tak boleh cuti pada hari Jumaat, sebab Allah mengatakan demikian. Kalau kita cuti Ahad dan hari Sabtu, lebih aula kita cuti pada hari Jumaat. Itu simple logic. Kita sebut setiap kali kita solat sebagai penutup, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, korbanku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah SWT. La syarikah, tidak ada sebarang syirikan kepadanya. Dan demikianlah aku disuruh, kata Rasulullah, untuk menjadi orang pertama yang menjual diri. Apakah benar pengakuan kita setiap kali solat? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sedangkan undang-undang kita mengambil undang-undang bukan Quran. Kita bukan mengambil undang-undang Allah. Sistem ekonomi kita bukan ambil sistem Allah, dan sistem budaya kita bukan sistem Allah. Sistem perdagangan kita sistem sekular. Dan apakah benar pengakuan kita inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin? Bohong. Dan kita mengaku apa yang kita tak buat. Apakah kita seorang Islam yang tulen? Apabila soalan yang pertama akan ditanya, siapakah Tuhan kamu? Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang bertakhta di atas muka bumi ini. Undang-undang Allah ialah yang paling tinggi, sistem Allah lah yang paling tinggi, tetapi kita letak nombor 2 dan kita mengatakan Allah Rabbi. Marilah kita lihat kembali bumi yang kita tumpang sementara ini. Bumi Allah, udara yang kita hisap udara Allah, matahari yang bersinar matahari Allah, dan kita mengambil undang-undang selain pada Allah. Dan apakah kita seorang Islam? Itu soalan, bukan jawapan saya. Dan saya minta maaf banyak-banyak kalaulah apa yang saya sebutkan ini menyentuh hati budi tuan-tuan. Dan saya minta maaf banyak-banyak atas apa yang saya sebutkan dalam kuliah ini dan sebelum ini mungkin tersentuh di mana-mana. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.